Barai dah. Tak. Ready ya? Ready ya, ready ya? Ready, jom. Let's go. Okay, welcome back again with me to another video. But today we are not gonna ride to anywhere. Kita ada trip untuk ke Gerik. Kita akan hiking hari ni with my campus friend. 6 orang, 2 kereta. Sepatutnya 1 kereta, tapi kereta yang kita sewa MPV tu problem, so dia bagi 2 kereta. Alhamdulillah dapat 2 kereta. Beza and Myvi over there. I'm gonna drive the Myvi. And kita orang plan nak gerak dalam pukul 10. Kan nak angkat pukul 10 ni. Lagi 10 minit nak pukul 10. Tapi mereka tak turun lagi. Melayu sembang sini kan. So tak apalah. Jom kita tengok what's gonna happen today. So go. Tolong jangan rakam. Dia pun cinta itu, tetapi dia belum tahu. Kita pandang bersama. Boleh tak boleh? Kau on camera, brother. Layari samudra, ayo sahabatku, kita bergembira, bermain, bernyanyi bersama, menikmati indahnya dunia. 1, 2, 3, come on! Wow, sahabat, untuk selamanya bersama. Untuk selamanya, kau dan aku sahabat, untuk selamanya. setia. Pusat habis 95 km ni Straight je. straight. Alah, straight gelap pula. Belakang blackout tu. Orang depan high beam.
Okay. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. First of all, selamat datang ke starting point pendakian Gunung Kerunai. Saya Sobri, wakil daripada Great River. So hari ini kita nak mendaki Gunung Kerunai berketinggian 1000 meter. Saya kenalkan guide-guide yang bertugas hari ini. So overall akan ada 4 orang guide yang akan bertugas. So saya, Sok, ada Faizal, ada Abanan, lepas tu ada Azim. So nanti Faizal akan duduk depan, saya dengan Azim akan duduk belakang sweeper. So Abanan ni in between lah, dekat tengah lah. So plus minus nanti kita tak ramai, ada dalam 27 orang. So tak ada masalah je lah. Kita ada 4 guide yang akan assist lah. So kita bagi brief dulu untuk hari ni dulu. So first of all, welcome back. Selamat datang kepada kawan-kawan. Kat sini pun saya tengok ramai agak kita pernah jumpa sebelum ni naik gunung sekali. Pandai-pandai. Siapa yang buat jalan tu? Karen memang. Tak pelik lah. Alright. Baik bertembang kan. Relax, jangan push. Ikut diri sendiri, jangan ikut orang. Kalau ikut aku kan aku dah tidur dah betul. Tidur sama tu. Tidur lagi penting lah. Tengok tu. Apa kau? Lighting. Kenapa mah? Lupa. Sini. Kau lampu tu. Lampu dah. Kalau tak okey jangan push kan. Ikut diri sendiri je. So slow ke? Jangan ikut orang. Ramai lagi kat belakang tu. Aku duduk belakang kau, jangan risau. Ari bersabar. Dia tarik. Ha? Dia tarik. Ha? Aku tak dengar tu. Ni. It's deep inside. Kau turunkan beg lu. Butterfly.
Jangan masuk maju aku. Nampak pula gila lah. Apa ni? Buatan ni. Nak sneakers tak? Boleh nak kaki ayam. Tutup rambut. Aku nak jalan kat. Bodoh lah. Mana mega aku? Hilang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Checkpoint 1 ke checkpoint 2 straight kan? InsyaAllah. Holy Grail. Kau nak try tak? Kau ada kan kau bagi aku satu ni? Tak, yang ni. Yang full grain. Terus apa? Sedap gila. Pineapple. Mending. Kau bawa semua. Kau tak ada smelling salt. Pekat bro. Pineapple dia kurang lah. Tapi sedap tu. Gel kan. Wow juga. Bagi lah kesian dia tu. Ambil semua lah. Pengancing dia. Apa input yang kau nak masukkan ni? Kita nak kata point 1 tau. Papak easy tu. Kalau ikut aku kan aku dah tidur dah bodoh. Easy kan? Tak apa Firan, aku ada bukti tau. Bukti. Kau rekod ke? Aku tekan kau semua aku record. Tak, ni checkpoint 1 je. Saya lah. Checkpoint 1 aku buang-buang tenaga dulu lah. Checkpoint 2, 3, 4 sup lah. Checkpoint 2, 3, 4 kan. Checkpoint 2 aku tidur. Checkpoint 3, checkpoint 4 sup. Okay, tu strategi lah. Tu kasut sama macam kau. Elok je tu. Dia lambat, aku laju. Kau nak juga ego kau, betul tak? Kau kalau tak boleh jangan belagak. Tak apa Firan, aku belakang kau, jangan risau. Kau belakang aku Aku support kau. Kau jangan tinggal aku pula. Tak ada, aku duduk belakang kau je. Diorang yang tinggal kau. Kalau kau nak kejar boleh je kejar. Memang boleh. Aku gerak 1 meter per second tau. 1 meter lah. 100 meter 100 saat. Minit 40 saat lah. So estimate aku naik ni 346 minit tau. Ya, tak apa. Kira-kira 6 jam lah sampai. So yang tadi yang dah lama sampai dia gerak, yang nak rehat lagi boleh rehat. Bison bagi apa? Tak ada. Tinggal kita kan. So yang Patah balik. yang baru sampai tu Kau turun sekarang. Siapa suruh tinggal? Ada. Tukar beg. Selagi aku tak sampai puncak, lagi tu korang tak rasa bison. Oh, sorry. Macam nak lagi ni. Itu kesengaja bro. Nak duduk apa? kita nak gerak dulu boleh pada kat mana? Bawah ni kan. Kiblat. Sebab ini Amai. Bawah tu. Mandi wajib. Tayamum. Gerak pun kita berapa orang ni yang sampai sini. Tak apa, kat Amai. Cuba itu sekarang kat ni. Kalau nak gerak nak ni boleh. Sekarang kita kat checkpoint first. First kan. Sebenarnya Firan kat 0.5 lah. 0.5. Sekarang dah
40 meter 58 minit. Feren tak ada kat sini, tapi dia akan ada nanti di atas. Kita jumpa dekat atas lah. Dia kat depan. Yang pasti dia memang akan sampai. Lighting. Ada. Tak apa, saya tunggu Pak. Oh, kita lah orang Ni ada zat depan. Okay. 1.7. Ini ada ni tu. Jangan gerak lah. Mana pun tu, mana pun. Tepi sikit, aku nak tengok pun. Bagi ruang. Kenapa ni? Tempat ni. Sini. Pun. Tempat sini ya. Hai, pun. Keren kaki straight Keren. Ha, kaki straight. Kaki straight. Gatal bro. Malam dia cakap aku, alah satu checkpoint dekat-dekat 500 je. Air aku buat 1 liter cukup lah. Ternyata. Punya biasa. Apa ni? Biasa maksudnya air kosong. Ni nak buka. Buka apa? Buat tengok ais tu. Ya, kau baik kau buat tengok air ni. Aku nak buat Red Bull tu. Boleh apa? Kecil manis. Jangan buka depan orang ramai. Itu kat atas nanti. Buka pakai belakang. Aku buat video suka lah. Masuk M tu dah. Ini dia render. Kau buka apply ni. Aku tak sempat pergi. Macam dia render laptop. Oh, aku nak send intern lah. Pension. Bagi intern nanti lah, insyaAllah. Intern lah. Kau kan best lah. Bukan. Kau budak-budak aku. Ayah aku. Aku bapak dia lah. Janggut ni. Amboi, tergocok siap. Kau 22 kan? 21. Jangan buka lah babi. Kembali kan? Set dua-dua kan? Sama aku set dua. Bukan, aku set 23. Aku set 23. Kau, aku degree ke pound dulu? Degree 23 lah. Kau apa? IT. Bismillah. Jom. Mana. Finally, insyaAllah. Bismillah. What's that? Bismillah. Alright.
Siapa nak kena interview checkpoint 3 ni? Checkpoint 3. Aku lah. Aku paling laju kan. Ha. Bukti ada kau? Bukti ada aku paling laju. Ha. Okey. Checkpoint 3 kan. Dia dekat ke tapi tinggi lah. Tak tahu lah nak cakap macam ni. Aku rasa 40 tu kira okey lah. Ni nak mental kau tak? Ni aku rasa kan, aku jadi David Goggins awak. Bila aku dah rasa penat, aku teringat aku baru guna 40% tenaga. Mindset. Okey, dah tutup recording kan? Dah lah. Ya, okey. Sampai situ awal lagi dah tutup Aku rasa Okey, lagi apa checkpoint sampai atas who's kan? gonna carry the boat? Dua. Satu apa tu sampai? Satu sampai. Kan ni yang sampai. So satu kali stop tu sampai terus. Okey. Checkpoint 4. Checkpoint 4 sampai. Okey. Checkpoint 4 lah sampai. Checkpoint 4 rest naik lagi. Yes, Ni dah 3 tau. Mindset. Mindset lah. Mindset kita balik nanti makan ipoh. Makan ipoh. Kenyang lah makan ipoh. bro. Aku tak ni Nak aku drive lah. Ni tak go straight to the heaven tu. Okay, Bu. Easy shit. Bosan lah, bosan. Tapi air tinggal dalam 250 ml. Tak tahu lah cukup ke tak turun bawah. Cukup. Turun nanti haus lah. Saya aku pun korang sebat tapi So makin naik makin menjadi-jadi mulut Pujabi ni. Senang ke benda ni? Tengok bacot lebih tu. So saya tak tahu lah mental saya dapat keep up ke tak dengan mulut Pujabi ni. Mental ni makin lama makin Dia naik okey, mental okey. Sebab duduk kampung Jabi ni tak dapat go lah. Apa-apa doakan saya. dia makin lama. Batu. Dia dah masuk inflation mat tadi. Dia tu inflation. Jom lah sambung. Relax tu. Kena ambil gambar aku seorang. Nampak Rwanda. Satu Malaysia aku nampak. Mesti ada. Naik sini sedap lah. Tong macam ni je lah jalan. Ya. Nama je 1.4 km 1012 km. Oh, panjang lah. Naik tu tak penat dia ni. Gila-gila macam ni. Ni budak Turkmenistan pakai seluar jeans dia ni. Shish. Diorang kata 1.4 ni diorang ingat tak ni. Checkpoint lagi. Okey lah. 3 checkpoint lagi. Okey. Checkpoint lagi. Baik. 13 je.
Macam Untuk terus. Benda gigi aku pedih tu. Rapi sangat rasa. Tadi ada checkpoint ni. Nampak atas dah. Dah nampak langit dah ni. Ni sekejap lah kaki tinggi. 2 jam lagi. Dia 2 jam setengah. Ada 2 jam setengah. Agak dia 2 jam setengah. Kalau dah 2 jam 29 minit aku berlari sampai atas. Nak pegang rekod lah 2 jam setengah ke bawah. Sebab dia orang kata average orang naik gunung 2 ke 3 kan? 5 jam. Shit. Kalau orang ni begini. Aku naik Gunung Datuk dengan member aku 3 jam setengah lah. Dia dapat tinggi je kan. Tak lah, Gunung Datuk rendah je. Sebab member aku tak ada experience. 800. 800 pun 900 tak ingat. Dia ada. Tapi dia trail panjang ni. Dia mencanak lagi tu. Kau turun kena sangkung. Dah nampak bendera Malaysia ni kira sampai dah. Orang kering tu. Aku sebagai bekas atlet berdekas desa. Aku pun bekas atlet antariksa tu 11 tahun. Waktu form 1 lah aku. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu dia Malaysia. Negaraku. Dah puncak lah. Ya Allah. Jadi spot ni lah Puan. Tak asyik lah. Zul, kat mana? Kat mana? Baru nak start. We are on the top of the world, man. Kita sekarang kat atas sekali tak ada habis biasa ni. Tak ada apa pun lah. Tak ada apa. Geli-geli lah. Baik turun. Nah, jom. Jom. Di sana. Apa tu dah dekat? Ini. Bacot doang. Sailors bro, sailors. Sunrise paints the dusty pane, washing out the shades of rain. Yesterday's worries a distant hum, a quiet battle slowly overcome. My shoulders drop, a coffee steam, waking from a restless dream. Breathing in, breathing out low, letting all that tension go. This quiet space I'm finding now, a bluesy calm, a gentle vow. No more chasing, no more fight, just stepping softly into light. The highway hums a mile away, but in this room it's a brand new day. My thoughts like clouds, they drift and fade, no longer tangled, no more afraid. Simple truth begins to bloom, chasing shadows from the room.
kita ada problem tadi. Problem kita sekarang tak cukup tidur tau. Sebab apa tu kita tak cukup tidur tu? Sebab ada binatang ganggu. Dia binatang yang duduk bawah lah. Dia naik atas, dia sejuk. Lepas tu dia crash out. Kita orang tengah sedap tidur dengan kabut sejuk ke, tiba-tiba dia bangun. Sejuk. Jalan. Tak apalah, dah siang lah. Tak boleh nak tidur dah lah. Itulah kita nak ambil gambar semua. Nak makan-makan lagi. Selepas dilalu lalang dan disejuk-sejukkan kan. Panas. Stepping softly into light. Kita silap. Apa nak ambil? Tepi sikit. Untying knots that held me fast. This heavy feeling wasn't meant to last. It can crumble, turn to dust. Replaced by something I can trust. Stillness deep inside my soul, taking back my own control. Breathing in, breathing out low, letting all that tension go. This quiet space I'm finding out, a bluesy calm, a gentle vow. No more chasing, no more fight, just stepping softly into light. Kita naik tinggi. Softly into light. Yeah. Letting go. Ni lah jaga jam rumah. Macam Bromo. So blue. Bromo rendah bawah. Ni kau tengok atas ya. Rumah buat apa? Bromo nampak kawan. Sunrise paints the dusty pane, washing out the shades of rain. Yesterday's worries a distant hum, a quiet battle slowly overcome. My shoulders drop, a coffee steam, waking from a restless dream. Breathing in, breathing out low, letting all that tension go. This quiet space I'm finding now, losing calm and gentle. Nak balik ke? Lawa. Ni macam small pond. Okay, batu buah. Bunga buah. Bunga buah tu Ha. macam ni lah. Pandai ke? Ha? Apa yang macam ni? Oh, Tapi better lah. ni asal ni serabut je. Betul lah. Ni moss tu lepas. Oh ya. Betul ke Bu? Betul lah ni?
Take your time, brother. Banyak kayu. Tunggu awak. Baru bunyi babi. Nah, kangkung. Puah. Jadi patah balik tanah slide. Betul. So kami baru turun. Dah lama lah turun sebenarnya. Dah lambat betul. Satu gembira lah. Ini tunjuk ni. Mana-mana hasil? Strava berapa lama? Tadi terjatuh. Kau jangan crash out bodoh. Drive ni kena tenang. After 2 jam aku fight sorang-sorang, ni semua tak boleh pakai ni. Tidur bhai, aku drive sorang-sorang ngantuk. Kita sampai untuk lunch kat sini. Rumah makan rendang Tok Yok. Rumah apa ni? Dia order ke apa? Ini cerita, hey orang muda, hanya mau bernyawa. Ini cerita darah muda selamanya. Pulanglah malam ini, bintang-bintang di langit sedang menari. Janji aku padamu, kita kekal sampai tua.